ini bersama saya CEO Nashrid, dan ini adalah Meja Besar Zul dan Meja Fairuz dan seluruh kaki tangan Kem 23 Melayu 23 Melayu. Alhamdulillah, pada hari ini selepas mayan Jumaat tadi, kita telah mengedarkan bubur lambuk ini sebanyak lebih kurang dalam 400 untuk kaki tangan di Kem 23 ni. Hari ini kita buat, semalam kita buat di PGA, dan hari ini kita buat di sini kerana ini merupakan zon di bawah Majlis Bandar Raya Ipoh, iaitu zon Hulu Kinta. Maknanya kem ini berada dalam zon Hulu Kinta. Jadi kita berikan kepada untuk anggota Kem 23 ni, kita mesti mengingatkan sumbangan dan jasa tentera. Kebanyakan orang buat bubur lambuk ini di peringkat masyarakat, tapi saya ambil pendekatan tahun ini kita mesti buat di peringkat tentera dan PDRM, polis. Jadi ini adalah sumbangan sebagai saya Ketua Ahli Majlis Bandar Raya Ipoh, dan kita nak melihat jasa-jasa kepada tentera juga dan PDRM. Jadi kita berikan sumbangan di bulan Ramadan ini untuk bubur lambuk. Dan bukan ini saja, kita akan membuat satu pendekatan program-program yang boleh melibatkan dengan masyarakat setempat. Bukan saja tentera ni untuk berkhidmat pada tentera menjaga keselamatan, tapi ia juga boleh komuniti bersama masyarakat. Ini kali pertama untuk tentera bubur lambuk ni, tentera dengan PDRM. Saya Lieutenant Colonel Muhammad Nur Nasib Abdul Rahim, Pegawai Pemerintah 23 RMD. Sekelahnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk dan juga segala pihak pengurusan di atas sumbangan bubur lambuk yang diadakan pada hari ini. Semuanya kami amat berterima kasih, dan di akan datang semoga kita semua dapat bekerjasama dalam apa juga dalam program yang akan dianjurkan akan datang. Terima kasih Datuk. Kami warga Batalion ke-23 Regimen Askar Militer Raja mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.